Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya bacakan berita terkini. Ini saya masukkan tarikh berita terkini sebab saya bercuti pada hari Jumaat. Saya bacakan berita terkini JKR pada tarikh Jumaat pada hari Jumaat tarikhnya 26 September 2025 iaitu pada 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 58 mata memandang. Dan pada Jumaat lepas, live Presiden JKR iaitu Abah Haji kita seperti biasa dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi dengan rutin harian beliau mencari 10 kitabah ataupun langkah bersama ahli keluarga JKR dan baca Al-Quran dari surah Al-Ma'idah dari ayat 44 hingga 50 yang mana bacaannya dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz MYU Legend iaitu Menteri Agama JKR dan juga Ustaz Zahjid yang mana dibacakan oleh Fira Zafira ayat 44, Kentin Paul ayat 45, Nur Hayati ayat 46, Nur Zulfah ayat 47 dan sebahagian daripada ayat 48, Uni Dini ayat 48 dan Siti Sharifah 49 hinggalah 50. Alhamdulillah. Untuk berita terkini pada hari Sabtu iaitu 27 hari bulan September 2025 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Untuk pengetahuan semua, pada hari Jumaat Tuan Dafi kita telah pun sampai di Jakarta, Indonesia. Beliau telah mengagihkan 1 ton beras di Jakarta pada hari Jumaat. Dan pada hari Sabtunya kita mengadakan agihan 1 ton beras di Depok, Indonesia. Yang mana dilaksanakan oleh wakil agihan iaitu daripada tim merah kita ataupun tim Indonesia iaitu bersama dengan Kak Kentin Paul dan juga Mariam. Dan agihan pada pagi itu dimulakan dengan ucapan dan pesanan daripada Presiden JKR kita iaitu Abah Haji yang mana disampaikan melalui Tuan Dafi dan juga tagline dilakukan daripada VP kita Puan Hayati. Dan kemudian agihan terus dilaksanakan. Alhamdulillah sangat meriah dan juga disambut kami dengan penyediaan jamuan makan minum selepas program berlangsung. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Kentin Paul dan juga Kak Mariam. Dan selepas agihan di dalam live pada hari Sabtu telah diumumkan pemenang bagi drama pendek berdasarkan lagu single kedua keluaran JKR International, Cinta Sebenar daripada Fendi James. Dan kita ucapkan tahniah untuk semua pemenang, iaitu pemenang-pemenangnya juara kita daripada Singapura, Kain Buruk ke Syurga iaitu boleh Santai Production telah memenangi ataupun menjadi juara untuk pertandingan drama pendek Cinta Sebenar dan memenangi RM10,000 bersama kolaborasi eksklusif bersama dengan JKR International. Tahniah diucapkan. Dan naib juaranya daripada Malaysia iaitu dengan ceritanya ataupun tajuknya Tanggungjawab oleh Jeb telah memenangi RM5,000 bersama promosi video di platform rasmi. Alhamdulillah. Dan pemenang ketiga kita juga daripada Malaysia iaitu daripada Mr. F dan Adawiyah telah memenangi RM3,000 bersama dengan merchandise autograf. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang-pemenang untuk drama pendek berdasarkan single kedua JKR International iaitu Cinta Sebenar. Alhamdulillah, tahniah. Dan saya bacakan berita untuk aktiviti kita pada hari Ahad yang lepas pada 28 September 2025 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Live bersiaran langsung seperti biasa oleh Presiden JKR kita. Dan pada pagi itu 3 ton agihan beras telah dilakukan untuk masyarakat setempat di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Dan 1 ton agihan beras ke Pesantren Mabda Islam Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia yang mana telah diuruskan oleh Ustaz Mosh Maulana bersama dengan ahli JKR tim merah iaitu tim Indonesia. Alhamdulillah. Dan keseluruhan agihan beras di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia adalah sebanyak 4 ton dilakukan pada hari Ahad yang lepas. Alhamdulillah, sambutannya sangat luar biasa. Dan saya dan Tuan Dafi iaitu Director JKR International Puan Hayati dan juga saya Fira Zafira disambut meriah oleh Ustaz Mosh, ahli-ahli JKR tim merah dan juga penduduk setempat dengan palungan kompang dan alunan selawat Nabi. Masya Allah, terbaik sangat meriah. Dan pada pagi itu acara dimulakan dengan ucapan daripada VP kita iaitu Puan Hayati Ninja dan juga ucapan serta pesanan daripada Presiden JKR Abah Haji yang kita sayangi. Telah memberikan pesanan yang mana disampaikan oleh Puan Hayati Ninja pada pagi itu Dan sebelum agihan beras berlangsung,
Pada pagi itu kita adakan acara beberapa aktiviti dan acara olahraga dilakukan yang mana telah disertai oleh tim JKR dan juga ahli-ahli JKR Tim Merah dan penduduk setempat. Masya Allah, sangat meriah. Daripada hari itu dikabarkan ramai juga ahli-ahli JKR yang hadir. Bukan sahaja daripada tim merah, ada juga ahli JKR yang lain daripada tim hijau juga hadir untuk memberikan orang kata sokongan pada untuk infak agihan infak beras kita pada hari itu. Dan acara pemanasan badan dilakukan dan kemudian kita adakan acara push up dengan kiraan 10 kali untuk 2 set, acara lompat bintang kiraan 10 kali 2 set dan acara plank dengan kiraan 15 kali 2 set dilakukan oleh ahli-ahli JKR, Tuan Dafi kita juga dan bersama dengan penerima infak beras. Alhamdulillah sangat meriah dan memberi sokongan ibu-ibu, bapa-bapaknya sangat sporting, semuanya turut melakukan olahraga. Meriah dan terbaik semuanya. Mantap. Kemudian kita adakan lagi acara iaitu Gusti Lengan dengan ganjaran wang tunai yang mana juara akan memenangi RM1 juta dan naib juaranya akan memenangi RM500,000. Dan pagi itu kita ada juara-juara kita. Alhamdulillah untuk pertandingan Gusti Lengan ni juara-juara ni jatuh kepada tim JKR. Alhamdulillah, tahniah. Yang mana Ustaz MYU memenangi RM1 juta dan wakil Singapura kita iaitu Director JKR International Tuan Dafi memenangi RM1 juta dan juga Boy juga memenangi RM1 juta. Alhamdulillah. Manakala penduduk setempat yang orang kata tidak menjadi juara itu tidak pulang dengan tangan yang kosong. Masing-masing membawa pulang dengan harga orang kata wang tunai sebanyak RM500,000. Alhamdulillah. Tahniah dan sangat meriah. Dan kemudian agihan beras diteruskan dan disempurnakan dengan begitu meriah sekali oleh sambutan penduduk setempat yang memberikan kerjasama yang baik. Dan kita dapat lihat juga riak wajah keriangan mereka ketika menerima agihan beras. Alhamdulillah dan ucapan terima kasih. Mereka mendoakan keberkatan dan keberkahan buat Presiden JKR kita iaitu Abah Ji. Alhamdulillah. Kemudian kami dan tim terus bergerak ke Pesantren Mabda Islam Sukabumi untuk agihan 1 ton beras dan juga agihan wang tunai jajan untuk anak-anak madrasah sebanyak setiap seorang mendapatkan RM100,000 dan kita telah menginfakkan kepada 250 orang anak-anak madrasah. Masya Allah, Alhamdulillah. Meriah dan gembira sekali anak-anak itu menerima agihan beras dan wang jajan untuk mereka dan kita kemudian dijamu dengan makanan yang disediakan oleh mereka. Alhamdulillah, enak. Alhamdulillah. Dan kita terus selesai sahaja majlis itu, kita terus bergegas ke acara yang terakhir iaitu agihan yang terakhir yang mana telah kita lakukan pada petang itu di Pasar Sukabumi, yang mana kita telah mengagihkan 100 ekor ayam, 100 kilo telur ayam dan juga 100 paket minyak masak. Diagihkan kepada rakyat Sukabumi di Pasar Sukabumi pada petang itu. Masya Allah, sangat meriah. Alhamdulillah, semua amanah Presiden JKR iaitu Abah Ji dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh tim yang hadir iaitu kita ada Director JKR International iaitu Tuan Dafi sendiri, VP kita dan saya Fira Zafira, dan oleh tim merah kita ada Ustaz MYU, Ustaz Zahjid, Ustaz Mosh dan semua ahli yang hadir memberikan sokongan. Alhamdulillah, tahniah, semua aktiviti dapat dijalankan dengan sempurna dan amanah-amanah tu dapat dijalankan seperti mana yang diminta oleh Presiden JKR kita. Alhamdulillah. Dan dengan ini infak beras kita telah pun mencapai sebanyak 94 ton beras yang diinfakkan oleh JKR International. Alhamdulillah. Maknanya kita tinggal lagi 6 ton beras yang untuk mencapaikan target Presiden kita iaitu 100 ton beras, insyaAllah. Dan dikabarkan insyaAllah 6 ton tu akan diagihkan di Malaysia. Kita nantikan keputusan seterusnya nanti. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Okey, saya bacakan berita untuk hari Isnin tanggal 29 September 2025 pada 7 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Bacaan Al-Quran pada pagi itu pada hari Isnin masih lagi live dia terus dilaksanakan
oleh Tuan Dafi kita dengan bacaan pengajian Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 51 hingga 53 yang mana dipantau dan diperbetulkan bacaannya oleh Ustaz MYU Legend Menteri Agama dan juga Ustazah Jid. Dan pada pagi itu Fira Zafira membacakan ayat 51, Ken Timpol membacakan ayat 52, Nur Absinar membacakan ayat 53. Alhamdulillah. Okey, untuk berita seterusnya pada hari Selasa 30 September 2025 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, iaitu hari ini live diteruskan seperti biasa oleh kita punya Director JKR International Tuan Dafi dengan pengajian Al-Quran iaitu bacaan Al-Quran masih lagi daripada surah Al-Ma'idah ayat 54 hingga 61 yang mana dipantau dan dibetulkan bacaannya oleh Ustaz Zudi pada pagi tadi. Alhamdulillah. Dan bacaannya dibacakan oleh saya ayat 54, Nano ayat 55 dan 56, Ati ayat 57, Menteri Kesihatan Amai ayat 58, Nur Hayati ayat 59, Aminah ayat 60, Siti Sharifah ayat 61. Alhamdulillah. Dan untuk bacaan Al-Quran, bacalah setiap hari. Ini daripada Ustaz Zudi. Kita ada sikit tazkirah pada Ustaz Zudi pada pagi tadi. Untuk bacaan Al-Quran, bacalah setiap hari walau satu ayat. Jangan tinggal membaca Al-Quran. Segala yang dipelajari dan teruskan belajar bersama guru untuk lebih mendalami hukum-hukum tajwid dan memperbetulkan makhraj huruf bila membaca Al-Quran, tadabur dan memahami maksud ayat yang dibaca. 3 perkara fardu ain iaitu pertama, ilmu fiqh ataupun fiqh, mengetahui hukum-hukum Islam tentang keperbuatan dan amalan manusia iaitu kebaikan dan keburukan. Wajib belajar ilmu tentang solat fardu sebab solat batal solat, taharah ataupun bersuci ataupun jenis-jenis air untuk bersuci. Yang kedua, ilmu tauhid mengenai Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mengukuhkan keyakinan kita, menguatkan akidah dan menolakkan syirik ataupun menyekutukan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman di dalam ilmu agama mengenai Allah dan dengan huraian sifat 20 yakin dengan agama Islam, agama yang Allah redai. Ini daripada kita punya Ustaz Zudi pada pagi tadi. Dan ketiga, ilmu tasawuf iaitu mengenal diri, ilmu tentang memperbaiki hati yang rosak, bagaimana mencari ketenangan dalam hati. Dan ujian kehidupan tetap ada bagi orang kaya ataupun orang miskin. Orang kaya apabila makin kaya jangan menjadi kedekut ataupun bakhil. Zakat yang dikeluarkan dapat membantukan orang-orang fakir dan miskin. Ingatlah, ujian orang kaya melebihi masa selama 40 tahun dari orang miskin untuk ke syurga setelah dihitung ataupun dihisap di akhirat. Dan seruan iman dalam agama Islam, tidak ada paksaan dalam agama Islam bagi yang bukan Islam. Jagalah solat dan solat berjemaah di masjid atau surau untuk yang kaum muslimin. Solat bersama di awal waktu. Solat itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan solat adalah yang pertama yang akan disoal di akhirat nanti. Hadirlah di dalam majlis-majlis ilmu agama, para malaikat turun dengan sayap yang terbuka dan menaungi majlis ilmu hinggalah selesai. Dalam peringatan dan panduan di dalam Al-Quran sudah cukup untuk membimbing manusia yang beriman. Yakinlah dengan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu daripada Ustaz Zudi kita pada pagi tadi. Mantap. Dan doa penutup ditutup oleh Ustaz Zudi pada pagi ini, mengakhiri pengajian Al-Quran pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan petikan suntingan ini daripada saya sendiri dan juga jurnalis tim berita kita iaitu Kak Nas. Okey, saya bacakan nama-nama infak untuk senarai infak umrah dan beras pada hari ini Selasa 30 September 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Nur Azian, Alina Hamizah, Rusdi, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Jamalia, Kak Halija, Umi Kalsum, Kak Yamasuri, Firdaus, Kak Fazilah, Yun Faiz, Ju Mustafa, Bronesh, Bonda Kama, Cida, Ome, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ, Ati, Jun Ozi, Saidina Aisyah, Kak Farida Aziz, Cik Bunga, Abang Ai, Kak Nah, Idu Sabahan, Ibu Aisyah, Ustaz Zudi dan Ina. Dan total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM49 dan total infaknya adalah Kak Nani sebanyak RM10. Alhamdulillah. Nama-nama tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Ustaz Dol, Nur Hayati, Nur Absina, Siti Aminah, Zulfa, Siti Sharifah, Uni Dini, Ica Sri Mulyani, Nur Jannah, Sheila Ashifa, Alma, Maya, Eti Herawati, Ken Timpol, Ustaz Mosh Maulana, Rahmalia, Nanuk, Suami Nanuk, Ustazah Jid, Ustaz MYU, Muslihuddin dan juga Lia. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM76,000 dan total infaknya adalah Ustaz MYU sebanyak RM7,000. Alhamdulillah.
Dan nama-nama untuk tim putih iaitu tim Singapura, kita ada Syaz, kita ada Abang Mus, dan total infak untuk tim Singapura ataupun tim putih sebanyak $12 dan total infaknya adalah Abang Mus sebanyak $10. Okey, di sini saya bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR. Pada tarikh semalam yang terkini Isnin 29 September 2025. Untuk tim hijau kita ada RM57, untuk tim Malaysia, tim merah iaitu tim Indonesia sebanyak RM25.81, tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM39.21, dan total infaknya untuk hari Isnin 29 September sebanyak RM122.02, dan menjadikan jumlah terkini yang terkumpul setakat ini sehinggalah hari semalam sebanyak RM7,670.24. Dengan itu berakhirlah berita terkini JKR pada malam ini, dan sebelum saya mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Yang Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua yang mana yang hadir. Kata-kata mutiara untuk hari ini: kita berharga bukan kerana kita sempurna, tapi kerana kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk dan yang lembut itu baik. Kasarnya parutan ada gunanya, dan ingat, lembutnya lumut boleh menjatuhkan. Kekayaan termahal adalah badan yang sihat, hati yang bahagia, jiwa yang tenang dan rezeki yang lancar. Semoga tubuh ini memiliki semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.